hak. Itu adalah amal jariah kita. Kan kalau kita tak ada duit nak bagi, tolong dekat situ. Kita tolong orang sihat tu. Kalau orang dapat sembahyang kan, solat okey semua kan. Solat sepenuh lah maknanya, mana duduk macam biasa apa semua. Kita pun rasa lega tu, rasa macam apa ni, dada kita ni macam happy lah. Tolong orang. Lepas tu kita satu lagi orang kata aku dah senang dah. Betul, senang. Mampu tak kita membuat satu syarikat untuk bagi pekerjaan pada orang? Betul tak? Sebab kita nak tolong orang ni, orang tu susah. Takkan kita nak bagi duit saja kat dia. Betul. Supaya kita bagikan kat dia, dia memang suka makan, tapi kita kena ajar dia cara nak memancing. Di sinilah kita ajar dia orang mati telefon. Sebab telefon kos dia rendah ya. Betul tak? Memanglah orang cakap RM60, saya tak kata RM60 dah kan. Kena beli barang sikit-sikit. Tapi tidaklah seteruk nak buka kedai burger. Betul. Itu je cara dia, maknanya kita nak tolong orang kan, supaya dia dapat income dan dia pun boleh buat menderma apa semua kan. Alhamdulillah, insyaAllah pahala tu akan mengalir juga pada kita. Kalau kita cerita pahala lah, sebab orang yang biasa ni dia kata nak pahala kan. Betul lah. Duduk kat surau, kalau kau berzikir tak tolong orang, kan kita kena dalam masyarakat orang katakan silaturahim tu kan. Silaturahim tu pentingnya. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Jadi saya kita doakan Tuan Haji makin berjaya. Tuan Haji pun doakan kami berjaya juga lah. Sama-sama berjaya. Assalamualaikum. Istiqamah buat sikit-sikit.